dalam kesihatan holistik ni, kita sebenarnya tak fokus pada produk semata-mata. Kita tengok badan kita ni secara satu sistem yang lengkap. Cara makan, cara minum, cara kita berfikir, emosi kita, cara hidup kita. Semua ini dia saling berkait. Saya nak kongsikan satu kisah benar tentang seorang wanita ni yang dah berkahwin 7 ke 9 tahun macam tu, tapi belum berrezeki untuk ada anak. Dan dia pun dah give up lah nak ada anak tu. Tetapi atas salah satu sebab ini, Alhamdulillah boleh mengandung selepas itu. Jom kita dengar. So they share this friend. Because this friend dah kahwin 9 years or 7 years, tak pregnant. So this friend pun dah give up on getting pregnant pun. Dia bukan nak try to get pregnant. Cuma dia kata pasal orang tu nak cuba sharing tu about this macam bagus. Dia tu okay nak try lah. Pasal lagi pun dia kata dia macam selalu ada sakit kepala. Dia check kawan dia, kawan baik doktor. Kawan dia kata macam kat kepala dia ada macam a little lump. Tahu tak? So that kawan dia doktor tu kata tapi that lump is not not malignant, not dangerous, not cancerous. Tapi she just tak best lah. Nak juga try lah bang that lump tu kan. Betul lah. So dia makan masa tu Yuncan 6 Yuncan easy, 12 pollen and protein. Masa zaman tu tak ada lain dah tu kan. So she makan. After berapa bulan lah, almost 1 year. Almost 1 year. 6 months kot. 6 months I don't know lah. Masa berapa bulan tu dia check doktor macam untuk tengok lump tu. Not only the lump gone, she was pregnant. So baru dah lah dia tahu punya lump tu menekan kepada kita punya kelenjar yang produce hormon susu. Produce susu. Orang menyusu tak boleh pregnant. So that one is hormon susu. Dia benda tu menekan that lump. So bila that lump dah tak ada, so hormon tu dah okay, then she got pregnant. And her serum, she test her serum tau, serum prostaglandin nama dia. Lepas makan Lindsay, serum tu normalize. Serum tu lah yang also stop her from getting pregnant. So just because that lump tekan kat that place. Okay, niat dia pada awalnya ambil produk-produk itu sebab nak sihat kan? Nak betulkan balik sistem dalam badan. Tapi Alhamdulillah, rupa-rupanya lump tu yang telah menekan hormon susunya yang buatkan dia tak boleh nak pregnant. Dan akhirnya bila lump tu dah kecut, dah tak ada, Alhamdulillah dia boleh mengandung seperti biasa. Masalah hormon tu sebenarnya dah lama ada, cuma dia yang tak sedar. Dalam rawatan holistik, kita tak ikut logik manusia semata-mata tau. Kita betulkan sistem dalam badan kita ni dulu, nanti badan kita pandailah nak betulkan balik apa-apa masalah dalam badan. Faham tak? Follow saya kalau nak tahu lebih lagi tentang kesihatan holistik, bagaimana nak kembalikan fungsi badan secara fitrah. Assalamualaikum.